A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa zidna ilma. Jadi kita akan meneruskan perbincangan mengenai Syarahul Warqat oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Jadi kita dah selesai sebelum ni, kita bincangkan tentang babul qiyas kan. Maksudnya bila masuk ke babul qiyas, kita ni dah masuk ke dalam adillah al-aqliyah. Jadi selepas habis babul qiyas, Imam Al-Haramain menyambung ataupun menyebut dalam al-waraqat kenaan tajuk al-hazru wal ibahah kan. So apakah yang dimaksudkan dengan al-hazru wal ibahah kan? Adakah yang dimaksudkan dengan ni kan? Adakah yang dimaksudkan dengan al-hazru wal ibahah ni hukum taklifi kan? Sebab apa hukum taklifi kan? Sebab kalaulah yang dimaksudkan tu dengan hukum taklifi, maka dia punya tartib dia agak murbak ataupun tartib dia agak tak mengikut tartib. Sebab hukum taklifi kebiasaannya ulama usuliyun meletakkan perbahasan hukum taklifi dekat depan kan. Ahkam taklifiyah maksudnya kat situ ada apa? Al-wajib wal mandub wal mubah wal makruh dan hazru ataupun tahrim. Tapi kenapa kat sini ulang balik ataupun masuk balik ke dalam perbahasan al-hazru wal ibahah dan melainkan yang dimasukkan bukan al-hazru wal ibahah dalam hukum taklifi tu kan, hukum syar'i taklifi tu, tapi yang dimaksudkan adalah lain, adalah topik yang berbeza. Jadi yang dimasukkan dengan al-hazru wal ibahah kat sini dimasukkan adalah hukum al-hazru wal ibahah ba'da wurud syara' kan. Ataupun kalau dalam kitab usuli, dalam kitab usul fiqh, perbahasan ini masuk dalam al-aslu fil asya', adakah al-ibahah ataupun adakah al-aslu dia adalah tahrim kan. So dia adalah ma warada ataupun ahkamul asya' al-waridah ba'da al-bi'tsah lah kan, selepas bi'tsah an-nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Selepas turunnya wahyu, hukum asal sesuatu perkara tu adakah dia ibahah ke ataupun adakah hukum asal dia adalah haram kan. So itulah perbahasan dia lah kan. Itulah perbahasan yang nak disampaikan dalam tajuk ni kan. Bukannya al-hazru wal ibahah dalam hukum taklifi kan. Bukannya al-aslu bukannya masalah dia adalah pada mubah ataupun pada tahrim dan sebagainya lah. So Imam Al-Juwaini menyebut kan, wa ammal hazru wal ibahah kan, faminan nasi man yaqul kan, manakala al-hazru yang dimaksudkan kat sini adalah al-man'ulah ataupun adalah perkara yang haram kan. Wa ammal wal ibahah, ibahah ni bukan yang dimaksudkan dengan harus kan, tapi yang dimaksudkan ni adalah ma yushmilu al-ibahah wan nadbu kan, wal wujub lah kan. Dimasukkan kat sini adalah selain daripada kira benda yang dibolehkan untuk dibuat lah kan. So dia kata kat sini faminan nasi man yaqul kan, di antara manusia ada yang menyebut kan. Siapakah an-nas kan? An-nas ni bukanlah dimaksudkan dengan orang awam kan, tapi yang dimaksudkan dengan an-nas ni adalah al-ulama ataupun al-usuliyun ataupun al-mujtahidun lah kan. Faminan nasi man yaqul innal asya'a ba'da al-ba'tsah 'ala al-hazr ay 'ala sifatin hiya al-hazru illa ma abahathu syari'ah kan. Dia kata al-aslu bagi suatu perkara dan bagi satu benda yang tidak ada padanya nas syar'i kan, selepas diutuskan Nabi SAW, hukum dia adalah haram kan. Benda ni tak boleh dibuat kan. Sebab apa? Sebab semua yang ada dekat bumi ni adalah fi milkillah kan, milik Allah Ta'ala. So untuk kita tasarruf pada apa-apa perkara kan, yang di mana bukan milik kita, maka hukumnya adalah haram dan melainkan apa yang Allah Ta'ala untuk izinkan. Dan itu pendapat mengatakan innal asya' ba'dal ba'tsati 'alal hazar ay 'ala sifatin hiyal hazar illa ma abahathu syari'ah, dan melainkan benda tu syariah sendiri yang mengatakan boleh dilakukan ataupun boleh dimakan ataupun boleh dibuatlah kan. Fa illam yujad fi syari'ati ma yadullu 'ala al-ibahah fayustamsaku bil asli wa huwa al-hazr kan. So kalaulah dia kata kat sini, kalaulah satu perkara ataupun satu benda yang kita tidak tahu hukumnya kan, ataupun satu benda yang kita tidak pasti
kan. Contohnya ataupun kita nampak seorang lelaki, dia ni lelaki ke perempuan, kan. Muka dia macam pertengahan antara dua-dua, kan, ataupun kata non-binary ke apa, kan. So maksudnya hukum, kalaulah mengikut pendapat ni mengatakan kalaulah satu benda yang tak pasti, kita tak nampak hukum dia jelas, hukum dia tak jelas, kan, maka kata kat sini al-aslu kat situ adalah fayustamsaku bil asli wa huwal hazr. Mengikut pendapat pertama, al-aslu adalah hukum dia adalah haram. Sebab apa? Sebab syariat tersebut, maka apa yang syariat tersebut, maka hukum dia adalah haram lah. Dan itu sudut pandang itu yang pertama. Manakala yang kedua, wa minan nasi man yaqulu bididdih wa huwa anna al-asla'a wa anna al-asla fil asya'i ba'da al-ba'thati annaha 'ala al-ibahati illa ma hazarahu asy-syara' wa sahihu at-tafsil. Kan? Kata kat sini manakala sebahagian mujtahidin mengatakan man yaqulu bididdih, kan? Pendapat dia adalah sebaliknya. Wa huwa anna al-asla fil asya' ba'da al-ba'thati annaha 'ala al-ibahati. Al-aslu dalam setiap perkara, benda yang tidak disebut oleh syarak, maka hukum dia adalah al-ibahah. Ba'da al-ba'thah annaha al-ibahah illa ma hazarahu asy-syara'. Hukum asal dia adalah mubah, yang itu termasuk dalam apa? Boleh jadi masuk ibahah, boleh jadi dalam mandub, boleh jadi dalam wujub. Was-sahih at-tafsil. Kalau kat sini dia Imam Haramain, dia mentarjihkan pendapat yang ketiga. Was-sahih at-tafsil wa huwa anna al-madar 'ala at-tahrim wal manafi' 'ala al-hil. Tapi sebenarnya bagi Imam Haramain melihat yang lagi tepat, pendapat yang paling tepat bukannya secara mutlak benda yang kita tidak tahu tu haram atau halal. Dia adalah pada at-tafsil. Iaitu kita tengok kalaulah benda tu dia boleh membawa kepada mudarat, maka kat situ al-aqlu yaqdi, bahawa bila mana kalaulah kita buat satu benda tu memang ghalibnya tanpa perlu syariat sebut pun benda tu adalah haram, tapi mendatangkan mudarat, maka datang kat situ an-madar 'ala tahrim wal manafi' 'ala al-hil. Benda yang boleh mendatangkan mudarat tanpa perlu nas syarak pun, maka kita dah tahu benda tu adalah haram. Manakala benda yang boleh mendatangkan manfaat, secara al-aslunya kalaulah benda tu tidak disebut oleh syarak, maka hukumnya adalah halal. Amma qabla al-ba'tsati, so pembahasan tadi tu adalah pembahasan ba'dal ba'tsah, selepas keutusan Nabi SAW. Amma qabla al-ba'tsah fala hukma yata'allaqu bi ahad lintifa'ir rasul al-muwassil ilaih. Manakala sebelum Nabi diutuskan, Nabi SAW diutuskan, maka tidak ada hukum yang bergantung atau tidak ada hukum yang terkena, maksudnya tak ada hukum lah pada benda-benda yang berlaku sebelum Nabi SAW diutuskan. Sebab apa? Sebab dalil dia adalah Allah Ta'ala menyebut wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami mengazab satu kaum tu sampailah kami mengutuskan kepada mereka utusanlah, hatta nab'atha rasula liintifa'ir rasuli al-muwassila ilaih. Sebab apa? Sebab tidak ada Nabi SAW untuk mendatangkan ataupun untuk menyampaikan wahyu tu kepada manusia lah. So maksudnya kita tengok al-aslu dia ataupun dia punya struktur dia, first kali adalah pada wahyu lah. So kalaulah tak ada wahyu, maka tak ada hukum. Sebab apa? Sebab tak boleh nak sampai hukum tu. Manakala bila ada wahyu, maka dia akan kembali kepada wahyu dulu, kemudian baru datang kepada adillah aqliyah tu lah. Mana kalau kita tengok dalam usul fiqh, ada juga pembahasan, terutama dalam pembahasan maqasid lah, di mana kat situ dia punya timbang tara di antara masalih dan mafasid dan sebagainya lah. Sebab tu ada kaedah dalam ulama dalam kitab al-furu', antara kaedah dia al-awamir tattabi'ul masalih wan nawahi tattabi'ul mafasid. Ini antara kaedah lah. Maksudnya kalau kita tatabuk semua apa yang Allah Ta'ala, awamir Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala suruh, dan juga kalau kita tatabuk, kita ikut satu persatu, kita tengok balik setiap apa yang Allah haramkan tu, maka kita akan boleh mengembalikan, ataupun kita akan boleh nampak bahawa apa yang Allah Ta'ala suruh ni, last sekali dia akan kembali, masalah tu akan kembali kepada ibad. Dan semua yang Allah haramkan tu last sekali disebabkan mafasid yang akan kembali kepada hamba dia lah. Sebab tu Al-Iz bin Abdul Salam pun dia kata asy-syara' kulluha mabniyatun 'alal masalih, ala jalbil masalih wa dar'il mafasid.
Dan bila kita tengok balik semua hukum syarak dan semua hukum fiqh, semua hukum dalam Islam, kita akan melihat bahawa last sekali semua tu akan terbina atas kaedah jalbul masalih dan juga darul mafasid lah. Kan? So itu yang dimaksudkan dengan anil madar ala tahrim wal manafi' ala al-hil amma qabla al-ba'tha fala hukma yata'allaqu bi ahad li intifa'ir rasul al-muwassila ilaih. Okey. Tu adalah pada al-aslu kan. So kenapa dia masuk perbahasan al-aslu ni? Sebab apa? Sebab dia nak masuk kepada perbahasan dalil antara dalil al-adillah al-aqliyah iaitu al-istishab. Kan? Al-istishab. Istishab ni maksud dia apa? Secara maksud lughawi dia adalah talabas suhbah. Kan? Ataupun kita meminta untuk seorang tu ikut kita sekali lah. Kan? Suhbah ni maksudnya mengiring ataupun untuk bersama-sama dengan kita. Kan? Wa mana istishabul hal. Kan? Apa yang dimaksudkan dengan istishabul hal? Istishabul hal ni maksudnya kan? Ataupun dia punya syarak, dia punya istilah dia dia punya istilah dia istishab ni maksud dia adalah satu hukum tu ataupun satu keadaan tu kan, dia tidak akan berubah, dia akan kekal pada keadaannya sampailah akan ada keadaan yang lain lah, sampailah datangnya yughayyir ma yughayyiru zalikal hal, sama ada keadaan dia berubah ataupun datangnya nasikh atau mansukh dan sebagainya lah. Wa mana istishabul hal alladhi yuhtaju bihi kama sayati yastashib al-asl ay al-adam al-asli inda adam ad-dalil al-syar'i bi an lam yajidhu al-mujtahid ba'da al-bahth al-shadid anhu biqadri taqah. So nak kata kat sini kenapa dia start dengan perbahasan istishab, perbahasan al-aslu tu, sebab dia nak masuk pada perbahasan istishab. Istishab ni maksudnya selagi mana tidak ada apa-apa yang berlaku, maka dia akan berada dalam keadaan tu. Contoh mudah dia adalah taharah lah, benda yang paling simple untuk kita takribul makna. Kalaulah seorang tu ada wuduk kemudian berlalu satu tempoh, lepas tu dia terlupa dia ada kentut ke tidak, adakah dia ni tersentuh perempuan ajnabi lain ke yang menjadikan wuduk dia terbatal atau tak. So selagi mana tak ada benda tu selagi mana perkara tu tidak berlaku pada dia, kata okey, maksudnya aku duduk kat sini tak ada apa-apa yang berlaku, tidak kentut, tidak pergi tandas dan sebagainya, tidak bersentuh dengan wanita ajnabi ke dan sebagainya, maka dia punya al-aslu adalah taharah, dia istishab halati taharah, dia istishab dengan keadaan dia suci, keadaan suci dia, ay al-adam al-asli inda adam ad-dalil syar'i. So ataupun kalau kita tengok kat sini, kat sini dia cerita ada dua jenis istishab. Ada dua sudut istishab yang dia terangkan. Imam Juwaini sebut. Kita baca dulu. Bi allam yajidhu al-mujtahidu ba'da al-bahth ash-shadid anhu biqadri taqah. Ka'allam yajid dalilan ala wujubi shawmi Rajab fayaqul la yajib bi istishabil hal. Ay li 'adam al-asl wa huwa hujjatun jazman. Tu jenis istishab yang pertama. Istishab yang pertama, mungkin kita boleh katakan kita pecah pada dua lah istishab ni. Ada dua yang istishab. Atau ada dua fungsi lah kot. Fungsi yang pertama, istishab ni adalah untuk kita mengisbatkan satu hukum. Yang kedua adalah untuk kita untuk istimrar satu hukum tu. So contoh yang pertama, so yang pertama Imam Juwaini disebut yallam yajidhul mujtahid ba'da al-bahth syadid anhu biqadri taqah ka'allam yajid dalilan ala wujubi shaumi Rajab fayaqul la yajib bi istishabil hal. Contoh dia bagi contoh dekat sini adalah kita tak tahu apakah hukum untuk kita untuk kita berpuasa, ataupun apakah orang kata adakah puasa Rejab ni wajib, sebab kalau puasa Ramadan ni wajib, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, tapi kalau puasa Rejab macam mana? Kalau puasa Rejab,
So dia istishabul asal adam. Al-aslu secara hukum akli ataupun hukum asli ataupun hukum akli yang paling badihi yang semua orang tahu adalah al-aslu bara'atu zimmah. Dan al-aslu bagi seorang mukallaf tu adalah dia tidak tertakluk dengan apa-apa tanggungjawab lah. Ataupun al-aslu itu satu. Yang kedua adalah al-aslu adamu taklif. Al-aslu seorang tu tidak diwajibkan untuk apa? Untuk solat. Tapi disebabkan Allah mentaklifkan kita untuk solat, maka wajiblah kita untuk solat. Allah taklifkan kita untuk solat berapa? Untuk solat 5 waktu. So kalau ada orang tu nak tambah, pasal orang tanya habis tu ada apa? Boleh tak untuk kita lakukan solat ke-6, ke-7, ke-8 dan sebagainya? Bila tak ada dalil, al-aslu adalah adamu taklif. Macam tu juga dengan isu saum Rajab ni. Al-aslu adalah bara'atu zimmah, al-aslu adalah adamu taklif. So kat situ dia istishabul hal ataupun istishabul adami, al-istishab yang maksudnya tidak ada apa-apa taklif, tidak ada apa-apa tanggungan. So itu yang pertama lah. So kata kat sini wa huwa hujjatun jazman. So ini adalah istishab yang mujma'un alaih, yang disepakati oleh semua mazhab lah, oleh semua mazhab fiqh. Itu yang pertama. Manakala al-istishabul masyhur alladhi huwa subutu amrin fi zamani tsani li subutihi fil awwal fa hujjatun indana duna al-hanafiyah. So tu adalah yang pertama tu adalah mautinul ittifaq ataupun menjadi ijma' di kalangan para ulama lah tentang istishab yang pertama tu, al-istishab al-adami, ataupun di mana fungsi dia adalah untuk isbat hukum. Al-aslu al-aslu tu apa? Bara'atu zimmah. Yang kedua, istishabul masyhur, yang di mana ini yang kalau dalam usul fiqh kalau dalam apa? Adillah mukhtalaf fiha dan sebagainya, ataupun di dalam adillah yang ulama tak semua mazhab berpegang dengan istishab, inilah dia wa amal istishabul masyhur alladhi huwa subutu amrin fi zamani tsani li subutihi fil awwal fa hujjatun indana duna al-hanafiyah. Manakala istishab yang masyhur, maka dia adalah hujah di sisi kami, iaitu mazhab Syafi'i, tapi ia bukanlah hujah di sisi mazhab Al-Hanafi. Istishabul masyhur allazi wa subutu amrin fi zaman as-sani li subutihi fil awwal fa hujjatun indana duna al-hanafiyah. Dan antara contoh yang tadi anda sebut tu adalah pada taharah, itu masuk dalam istishab yang kedua ni. So dia bagi contoh apa? Fala zakata indana fi 20 dinaran naqisah 20 dinaran naqisatun taruju ruwajal kamilati bil istishab. Apa maksud dia? So maksudnya bila mana kita berpegang dengan al-istishab ni, di mana al-aslu adalah adamu taklif, dan so dia kata kat sini fala zakata indana, maka fi 20 dinaran naqisah taruju ruwajal kamila bil istishab. Apa maksud dia? Maksud dia bagi contoh kat sini. Okey, apa? Untuk apa? Untuk kita, untuk zakat untuk zakat emas dan perak, dia ada nisab dia, betul tak? So nisab dia adalah berapa? Nisab dia adalah sekitar 4.25, dan juga kalau tak salah dipegang kat Malaysia adalah 4.45 dia punya nisab dia. So dia kata kat sini 20 dinaran naqisah. Apa maksud naqisah kat sini? Dinar ni maksudnya yutlaqu ala, itlaq ala, dia ada berat dia sendiri, macam nak sebut tadi. Dia ada berat dia sendiri. So bila sampai dia punya tahap, dia punya apa? Dia punya minimum, kadar minimum dia tu, maka dia dah kena zakat dia, rubu'ul usyur. Maka dia akan kena zakat 2.5% daripada emas yang disimpan tu lah. Tapi syarat dia kena cukup nisab. Tapi dia kata kat sini 20 dinaran naqisah. Dia kata kat sini berat ataupun dinar yang dia ada ni tak sampai berat dia. Sebab apa? Sebab naqis. Maksudnya sebab kalau kita tengok dinar ni kan, dia adalah emas yang ditempa, ada bentuk dia, ada dia punya ashkal-ashkal dia. So naqisah ni maksud dia apa? Naqisah ni boleh jadi ada terkopak sikit dekat emas tu. So bila ditimbang secara dakik, ditimbang secara tepat, so mungkin akan kurang sikit, mungkin 4.3 contohnya. Tapi taruju ruwajal kamilah bil istishab. Walaupun
ada kopak sikit, walaupun ada kurang sikit, dia punya berat dia mungkin tak sampai dia punya berat sebenar dinar yang kena dizakat tu, tapi taruju ruwajal kamilah. Maksudnya dia walaupun ada terkopak sikit tapi nilai dia tetap 20 dinar. Nilai dia tetap 20 dinar, maksudnya bila orang ambil token 20 dinar ni, okey, nilai dia adalah 20 dinar walaupun ada terkopak sikit. Contohnya macam duit kertas kita. Duit kertas kita walaupun koyak, selotip. Tu kira nakisah sebenarnya. Tapi di sisi Syafi'i, di sisi mazhab Syafi'i, disebabkan dia tak sampai dia punya nisab 4. Katakan kita kulah 4.5 gram emas tu, sebab ada kekurangan sikit, maka al-aslu pada harta tu adalah tak ada zakat. Sebab apa? Amalan bil istishab. Walaupun dia punya dipergunakan ataupun dia punya duit dinar tu nilai dia adalah 20 dinar. Tapi disebabkan berat dia tak sampai, sebab ilah dia bukannya pada ruwaj, bukannya pada digunakan oleh orang ramai, tapi ilah dia adalah pada berat dia tu tak sampai lagi. So maksudnya bila selagi mana tak sampai berat tu, nakisah dan sebagainya, maka kita padanya tidak ada dinar. Sebab apa? Sebab al-aslu tak ada. Sebab hadis Nabi SAW sebut laisa fi aqalli min 20 dinaran syai'. Tengok bawah tu ada dia punya hawashi dia. Kata emas yang bawah 20 dinar tak ada dikenakan zakat. So disebabkan tak sampai dia punya berat dia tu, maka tak adalah zakat. Sebab apa? Amilan bil istishab. Al-aslu bara'atu zimmah. Al-aslu adalah ada mutaklif. Tapi Maliki dengan Hanafi, dia punya illah dia, dia melihat bahawa illah dia adalah pada ruwaj. Tak apalah walaupun tak cukup ke, tapi maksudnya benda tu di sisi masyarakat adalah 20 dinar. So dikira dah sampai lah. Tapi Syafi'i dia pegang dengan istishab, bila tak sampai al-aslu adam. Illah dia adalah pada berat dia tu. Bila tak sampai berat tu, maka tak kenalah zakat lah. So itulah dia al-istishab. 20 koin lah. 20 dinar dia 20 koin. Dia maksudnya kira koin-koin emas tu, dia ada dia punya nisab dia. Kemudian mungkin ada satu, patutnya mungkinlah kalau cukup dia punya tu dengan elok, so maksudnya dia akan sampai lah dia punya nisab dia. Tapi dia ada satu yang terkopak sikit, ada cala, tak adalah cala ke apa, ataupun ada macam terhakis ke, ataupun nampak ada kopak 1/8 sikit Tapi maksudnya kalau orang ambil coin, alah okey lah, standard lah. Standard lah, temu kita duit koyak, tak apa lah. Tapi disebabkan di sisi Syafi'i kata nampak kat situ tak cukup dia punya nisab dia. Kita tengok pada nisab tu lah. Ilah dia adalah pada nisab. Bila tak cukup nisab, disebabkan apa? Sebab ada cala dan sebagainya, maka istishabul as mengatakan Nabi SAW sebut bawah 20 dinar tak ada, maka tak ada. Macam tu. So kat situ dia dah itulah antara pengamalan istishab dalam mazhab Syafi'i lah. Al-aslu adalah tak ada. Al-aslu kalaulah kita berada dalam satu keadaan tu, itulah keadaannya sampailah datang perkara yang mengubah. Macam isu taharah tadi. Tapi kalau di sisi Hanafiyah, dia cerita dia panjang sikit lah. Hanafiyah dia tidak berpegang dengan istishab sebagaimana yang dipegang oleh mazhab Syafi'i lah. Macam istishab yang jadi contoh tadi, istishab masyhur yang mana? Tadi yang isu apa? Zakat. Itu contoh bagi istishab masyhur. Itu istishab masyhur. Maksudnya sebab dalam isu ni Hanafi dengan Maliki dia tidak pegangan istishab. Sebab nampak ilah dia kat situ adalah pada tu, pada apa? Pada ruwaj tu. Soal kata maksudnya standard lah. Standard lah setiap emas tu mestilah bila nak tempa mestilah nak ketuk tu mestilah akan kurang sikit. Bertukar tangan mestilah akan kurang sikit. So maksudnya kekurangan minimal tu tak apa. Dan orang pun menerima emas tu sebagai 20 dinar. So nak apa lagi tak adalah maksudnya nak kira secara kebiasaannya, secara urufnya dia adalah 20 dinar dan patutnya dikenakan zakat. Tapi Syafi'i disebabkan tak sampai, maka al-aslu adalah al-adam, adamuz zakah.
So bila selesai kan perbahasan pada istishab, iaitu kan, kita boleh katakan dalil akli yang terakhir lah yang disebut dalam Imamul Haramain, disebut oleh Imam Haramain dalam dalam matan Waraqat. Masuk seterusnya kepada perbahasan ta'arudil adillah, kan, ataupun kan, ataupun pada sebahagian syuruh dan sebahagian syarah dia menyebut sebagai tartibul adillah, dan ana rasa yang lagi tepat adalah pada tartibul adillah. Dan sebab ta'arud dia dah bincang sebelum ni, dan ta'arud kita dah muallif dah cerita kat belakang ni kan, maksudnya bila ta'arud dan nutqan fala yakhlu, dan bila bertembung dua mantuk, dan mestilah apa kalau bertembung am dengan khas dan sebagainya itulah. Dan tapi kenapa dia nak ulang balik ta'arudil adillah kan? Dia walaupun tak jauh beza kan antara ta'arud dengan tartib, kan, tapi yang anda nampak yang lagi tepat bila dibandingkan antara syuruh-syuruh Waraqat ni, anda rasa lagi tepat adalah pada tartibul adillah kan. So dia kata kat sini, okay, ataupun sebelum kita masuk satu benda yang anda rasa penting kot kan. Satu benda yang rasa penting dalam syurutul amal kan, apakah syarat untuk beramal dengan sebuah dalil kan, sebelum kita masuk ke perbahasan tartibul adillah. So Imam At-Tilmisani kan, penulis atau muallif kitab Miftahul Wusul, dan dia kata syarat syurutul amal bid dalil ada 4 kan. Ada 4 syarat untuk amal dengan dalil Dia ni ada madam. Tak ada. Tak apa, sini je lah kot. Syaratul amal bid dalil. Yang pertama, sihatun nisbah ila syari'. Yang kedua, wadihad dilalah ataupun dalalah. Yang ketiga, alla yakuna mansukhan. Yang keempat apa? Baik. Rajihan ala ghairihi. Okay. So dia kata ataupun ataupun kalau Dr. Mahmud tambah kat sini, an alla yakuna fi waqi'ati ain. And so setiap satu dalil tu, and untuk kita beramal dengan dia, and dia kena lalui checklist ni ya. And yang pertama adalah sihatun nisbah ila syari'. And maksudnya kita kena pastikan dalil tu betul ke? And betul ke itu adalah dari Quran ataupun betul ke Nabi SAW sebut benda tu? And nisbah tu betul-betul ada, betul-betul sampai dan sebagainya lah. Yang kedua, wadihud dalalah. And maksudnya dalil tu adakah cukup jelas dia punya dalalah dia? Kan, antara apa dia punya lafaz dia yang dimasukkan dengan huruf ke dan sebagainya. Yang ketiga, alla yakuna mansukhan, dan kena pastikan dia punya dalil tu tak mansukh. Yang keempat, dalil tu adalah dalam satu hukum, dan dalam permasalahan tu dia lebih rajih untuk hukum tu berbanding dalil-dalil yang lain lah. Dan yang kelima, la yakuna fi waqi'ati ain, dan dalil tu tidaklah berada pada satu waqi'ah ain ataupun hal. Dan waqi'ah ain atau hal maksudnya adalah hadis Nabi SAW ataupun satu yang hanya terpakai pada satu keadaan tu sahajalah. Kan? Jadi famous, yang famous adalah syahadah Khuzaimah lah. Kan? Bagaimana yang kita tahu. Maksudnya benda tu hanya terpakai di mana syahadah Khuzaimah, sahabat Nabi SAW, ta'dilu syahadatain. Kan? Maksudnya syahadah Khuzaimah saja dah cukup dah cover untuk 2 orang. Tapi benda tu tak terpakai pada orang lain walaupun orang tu lebih baik daripada Khuzaimah. Contoh syahadah Abu Bakar, syahadah Abu Umar, syahadah Umar Al-Khattab pun tak boleh nak menandingi syahadah Khuzaimah.
Sebab apa? Sebab hadis Nabi SAW itu terpakai hanya pada Huzaimah sahaja lah. Kan? So maksudnya bila kita nampak macam ni ataupun bila kita tahu, bila kita nampak syarat-syarat ni, kan, dia akan menjelaskan banyak benda lah. And bukanlah setiap satu dalil yang kita jumpa terus boleh pakai. Sebab apa? Sebab boleh jadi satu dalil ataupun boleh jadi satu dalil tu dia sesuai untuk satu hukum tapi tak sesuai pada tempat yang lain. Kan? Maksudnya pada hukum, pada keadaan tu, dalil ini tidak rajih untuk digunakan dekat situ. Kan? So dia kata kat sini, yang ta'arudul adillah ataupun tartibul adillah, wa ammal adillah fa yuqaddamu al-jali minha 'ala al-khafi. Kan? Apakah dalil yang jali ni? Kan? Dalil yang jali ni adalah dalil yang kita tidak perlu untuk ta'amul panjang. Kan? Kalau kita baca sekali ataupun kita nampak, kita dah tahu maksud dia apa. Berbanding dengan dalil yang kita tak mampu nak faham maksud dia apa, melainkan kita kena fikir dan sebagainya lah. Kan? وَذَلِكَ كَالظَّاهِرِ وَالْمُؤَوَّلِ فَيُقَدَّمُ اللَّفْظُ فِي الْمَعْنَى الْحَقِيقِي عَلَى مَعْنَاهُ الْمَجَازِي. Iaitu contohnya antaranya وَذَلِكَ seperti lafaz yang zahir dengan lafaz yang muawwal. Kan? Kalau ingat sebelum ni kita ada perbahasan tentang zahir dan juga muawwal lah. Zahir ni kita boleh katakan dia punya lafaz ataupun wuduh dalalah dia adalah lebih kurang pada 70% jelas. Sebab apa? Sebab kalau nas ni dia dah sampai ke apa? La yahtamilu at-ta'wil lah. Nas ni kira 100% lah. 100% punya penjelasan. Salah satu ashhur. Contohnya. Arba'ata ashhurin wa ashra, maka arba'ata ashhurin wa ashra. Nas sebut macam tu, maka memang tak ada la yahtamilu at-ta'wil. Tapi kalau zahir ni adalah dia masih dia maksudnya dia sebut apa dia punya syarah dia. Ma ihtamala amrain ahaduhuma azharu minal akhar. Satu perkataan tu dia ada ihtimal, ada dua ihtimal, tapi satu lagi ihtimal lebih zahir berbanding ihtimal yang satu lagi. So ihtimal yang ihtimal yang zahir, maka itulah yang nama dia zahir. Maka ihtimal yang lagi satu yang dhaif tu, maka itu adalah al-muawwal. Maksudnya yang dia punya kejelasan dalalah dia pada 25%, maka itu adalah muawwal. Tapi kalau bila mana datangnya qarinah, muawwal tu dia boleh jadi zahir, tapi nama dia adalah az-zahir bid-dalil. Fa yuqaddamu, tapi poin dia kat sini apa yang nak sebutkan adalah pada zahir dan muawwal yang tidak ada qarinah. Fa yuqaddamu al-lafzu fil ma'na al-haqiqi ala ma'nahu al-majazi. Maksudnya kalau ada satu lafaz tu, al-aslu kita utamakan makna hakiki berbanding maknanya yang majazi lah. Contoh biasa dalam bahasa atau dalam lughah adalah ra'aitul bahr dan ra'aitul asad. So maksudnya secara mutabadir dia, secara yang kita akan fikir apa yang sampai kepada kita adalah dia adalah asad secara literal dan juga bahr secara literal. Tapi bila datangnya qarinah, maka menjadikan insiraf kita kepada majaz. Kita akan mengatakan bahawa yang majaz tu adalah lebih rajih kerana qarinah. Kerana qarinah yang ada. Ra'aitul bahr sa'altuhu an mas'alatin fa'ajabani bijawabin syafin. Contohnya, aku jumpa laut. Ingat jumpa laut, pergi tengok laut lah. Tapi bila tanya soalan dan dijawab dengan baik, so tu dia jadi qarinah untuk insirah daripada hakiki kepada majazi. Wal mujib lil ilmi 'ala al mujib lil zanni. Kita utamakan dulu dalil yang membawa kepada al-ilmi, yang membawa kepada keyakinan berbanding dalil yang membawa kepada zan. Wa dhalika kal mutawatir wal ahad fa yuqaddamu al-awwal illa an yakuna 'aman fa yukhassu bis tsani. Kama taqaddama min takhsisil kitab bi sunnah. Contohnya bila antara hadis bila hadis mutawatir dengan hadis ahad, mana hadis mutawatir ni dia akan yufidu al-ilm lah. Sebab apa? Bila ramai sahabat yang meriwayatkan hadis tu, maka secara confirmnya itulah yang diutamakan dalam tartibul adillah kita berbanding az-zanni lah, berbanding hadis ahad, yang di mana al-ahad ni yufidu az-zann. Tapi maksudnya yufidu az-zann ni bukannya teruk, bukannya tak bagus. Sebab apa? Sebab majoriti hadis adalah hadis ahad, kecuali sedikit je lah yang mutawatir. Contoh dia adalah bagaimana yang disebut oleh Imam Syafi'i, iaitu bila mana kita angkat takbiratul ihram, angkat tangan
kan, waktu solat lah kan. Apa Imam Syafi'i kan, mazhab Syafi'i mengatakan untuk mengangkat tangan pada setiap keadaan lah kan, waktu angkat tangan batul ihram, untuk rukuk kan, untuk sujud kan, lepas tu untuk bangun balik daripada sujud dan sebagainya lah kan. So hadis tu diriwayatkan oleh kan sebilangan ramai daripada sahabat lah. Imam Syafi'i sebut dalam ikhtilaful hadis, dia kata ada 10 sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis yang mengangkat tangan pada keadaan-keadaan ni kan. So Imam Syafi'i disebut qala Syafi'i dalam ikhtilaful hadis, and qala Syafi'i rahimahullah wa bihadza naqul, and fa naqul idza iftataha as-salata rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihima mankibayhi, and wa idza arada an yarka'a rafa'ahuma. وكذلك أيضا إذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من الصلاة غير هذه المواضع. قال الشافعي رحمه الله بهذه الحديث تركنا ما خالفها من الأحاديث. قال الشافعي لأنها أثبت إسنادا منه وأنها عدد والعدد أولى بالحفظ من الواحد. Syafi'i disebut macam tu. Kat situ dia mentakdimkan, dia mengutamakan hadis mutawatir ala hadis ahad bila mana berlaku ta'arud ataupun bila mana dalam bab ni ada hadis yang mutawatir, ada hadis ahad, maka dia utamakan hadis mutawatir itulah. Melainkan kama taqaddam, melainkan hadis yang mutawatir tu umum tapi hadis ahad tu khusus min qabilil khas, maka berlaku. So kat situ dia tak berlaku pertemuan, dia berlaku saling melengkapi hadis yang khas tu dia mentakhsiskan hadis yang am. Wan nutqu min kitabin wa sunnatin 'ala al-qiyas illa an yakuna an-nutqu 'aman fayakhussu bil qiyas fayakhussu bil qiyas kama taqaddam. Macam tu juga hadis dalil yang mantuq ataupun dalil nassi min kitab wa sunnah 'ala al-qiyas, bila masuk al-qiyas ni maksudnya dah boleh masuk dalil aqli. Illa an yakuna an-nutqu 'aman fayakhussu bil qiyas, melainkan mantuq tu am, maka boleh dikiaskan kama taqaddam. Apa contoh dia? Macam yang kita pernah bincang sebelum ni dalam bab khas dengan am dengan khas. Contoh dia apa? So apakah contoh yang dia punya mantuk ataupun dalil ataupun nas dia adalah umum? Contoh dia adalah az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata zaldah. Orang yang berzina ni sama ada lelaki atau perempuan, fajlidu kullu wahid, dan mana mereka ni belum berkahwin, maka setiap seorang tu kena disebat 100 lah. Fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Lepas tu kemudian itu adalah umum juga. Tapi kalau hamba hukum dia macam mana? Allah Ta'ala sebut fa in atayna bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. So untuk hamba perempuan kalau dia berzina, hukum dia adalah dia kena sebat separuh daripada orang tadi, golongan yang tidak berkahwin tadi. So dia kena sebat 50. So yang mansus dia adalah perempuan. Tapi hukum hamba lelaki macam mana? Dikiaskan. So kias tu dia mentakhsiskan. Maksudnya kias tu dia masuk ke dalam tu sekali. Dikiaskan pada hamba wanita. Illa an yakuna an-nutqu 'aman fayakhussu bil qiyas kama taqaddam. Wal qiyasul jali 'ala al-khafi. Juga kita utamakan dalam istidlal kita qiyas yang jali 'ala al-khafi. Qiyas al-jali macam mana yang kita bincang sebelum ni, qiyas jali ni adalah di mana ta'thirul illah dia kuat ataupun dia punya illah dia tu, ta'thirul illah ni maksudnya kita confirm bahawa itulah illah dia. Illah dia adalah mansusah. Contoh apa? Contoh macam kita tahu bahawa hukum arak ni diharamkan disebabkan dia iskar. Ta'sirul illah dia kuat. Berbanding qiyas khafi. Qiyas khafi ni punya ta'sirul illah dia tak kuat. Maksud kat situ dia boleh berlaku khilaf lagi. Untuk macam mana kita bincang sebelum ni, qatlul kita mengkiaskan qatlul musaqqal bil muhaddad. Adakah orang yang pukul, orang yang mati disebabkan dengan alat yang tumpul ataupun bukan alat membunuh, adakah kita boleh samakan? Adakah hukum dia sama dengan orang yang membunuh dengan alat yang membunuh?
So kat situ dia berlaku khilaf. Tapi maksudnya kita nampak taksir dia kuat. Tapi maksudnya berlaku dia punya masalah khilaf dia lebih besar berbanding qiyasun jali. Kan? Wa zalika ka qiyasil, kemudian al-khafi wa zalika ka qiyasil illati ala qiyasis syabah. Kan? Mana kita tengok sebelum ni ada qiyas illah ada dua. Satu qiyas jali dan qiyas khafi. Lagi satu qiyas illah, lagi satu qiyas syabah. Kan? So bila mana bertembung ataupun kita, dalam tartibul adillah, kita utamakan qiyas illah dulu, kemudian barulah kita pergi ke qiyas syabah. Kan? Kalau ingat, kan, mana qiyas syabah ni, satu furuk ni kita tak tahu nak ilhaq ke asal yang mana. Ada dua asal. Kan? Ada dua dia punya tapak dia. Kan? Nak pergi ke tapak yang mana satu untuk kita mendapatkan hukum yang sama. Kan? So dia punya tu lagi rumit lagi. Kan? Lagi kabur lagi berbanding qiyas tadi. Kan? So semua ni ada maratib-maratib dia. Kan? Kena lalu daripada, kan, wuduh dalalah dia dulu. And lepas tu kena pastikan sihatun nisbah dia juga. And lepas tu kena pastikan masuk dalam dalil tu juga mansuh ke tidak dan sebagainya. Lepas tu last sekali, bila bukan tak jumpa, maksudnya tartib yang terakhir, bila dah berusaha sungguh-sungguh untuk ijtihad dan sebagainya, barulah kembali kepada al-istishab yang kitabin aw sunnah. Wa dhalika ka qiyasil illa ala qiyas syabah fa in wujida fi nutqi min kitabin aw sunnatin ma yughayyiru al-asl. Dan kalaulah dijumpa dalam nas, dalam Quran atau sunnah, ma yughayyiru al-asl, yang di mana dia boleh menggantikan al-aslu. Apa maksud al-aslu kat sini? Dan al-aslu kat sini adalah al-aslu al-adami dalam istishab tadi. Dan kalaulah ada dalil, dan yang di mana dengan dalil tu boleh tersabitnya hukum dalam satu perkara, dan maka kita akan beramal dengannya. Alladhi yu'abbaru an istishabi bi istishabil hal, dan fawadih annahu ya'malu bin nutq. Dan secara jelasnya kita akan beramal dengan dalil nas tu, dengan dalil nas. Wa illam yujad dhalik fa yustashabul hal ay al-adam al-asli ay yu'malu bihi. Dan kalaulah bila dia dah ijtihad, dia dah tak jumpa langsung, apa hukum dan sebagainya, memang susah nak kait dengan apa-apa sebarang nas, fa yustashabul hal ay al-adam al-asli ay yu'malu bihi. Sekali dia beramal lah dengan istishab, iaitu tidak ada taklif, tidak terikat, dia tidak ada apa-apa sebarang tanggungjawab, ay yu'malu bihi. So jadi kita nak tawakuf, kita berhenti sampai sini saja. InsyaAllah pada next ni kita akan menghabiskan yang bab yang penghujung ni lah, mufti wal mustafti dan juga at-taqlid wal ijtihad. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.